Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya ingin mulakan sesi ini dengan bertanyakan satu soalan. Kalau kita pergi ke hospital, siapa yang anda akan jumpa selain daripada doktor? Biasanya kita akan jumpa dengan jururawat, kaki tangan yang mengambil darah di makmal, kaki tangan yang membuat X-ray dan juga mungkin ahli fizioterapi yang membantu pesakit berjalan semula. Sebenarnya, semua profesyen ini adalah profesyen kesihatan yang sangat penting dalam sistem kesihatan. Dan semua bidang ini boleh dipelajari di Fakulti Sains Kesihatan UiTM. Saya, Dr. Zamzaliza Abdul Mulud, merupakan Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik di Fakulti Sains Kesihatan UiTM. Dan pada hari ini, saya akan kongsikan kepada anda semua apa yang menarik tentang fakulti ini dan peluang-peluang kerjaya yang boleh anda capai. Kita mulakan dahulu dengan mempelajari serba sedikit mengenai sejarah penubuhan Fakulti Sains Kesihatan di UiTM. Fakulti Sains Kesihatan atau dikenali sebagai FSK UiTM telah diwujudkan seawal tahun 1996 di bawah Kajian Sains Gunaan yang kini dikenali sebagai Fakulti Sains Gunaan ataupun FSG. Pada 1 Disember 2002, setelah penubuhan Fakulti Perubatan diluluskan oleh Kementerian Pendidikan, semua program sains kesihatan telah diserap ke dalam fakulti yang dikenali sebagai Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Pada 15 Mac 2004, FSK dengan rasminya ditubuhkan dengan permulaan 6 program dan pada 2026 FSK telah mengendalikan 41 program di peringkat diploma sehingga ke peringkat doktor falsafah. Setakat ini, Fakulti Sains Kesihatan ditawarkan di 3 kampus UiTM, iaitu kampus Puncak Alam sebagai kampus utama, kampus Bertam di Pulau Pinang dan juga kampus Kota Samarahan di Sarawak. Di Fakulti Sains Kesihatan UiTM juga terdapat beberapa program utama daripada diploma sehingga ke PhD. Walau bagaimanapun, saya akan fokuskan kepada program prasiswazah iaitu program diploma dan juga sarjana muda. FSK menawarkan 6 program diploma di dalam bidang sains kesihatan iaitu Diploma Kejururawatan, Teknologi Makmal Perubatan, Pengimejan Perubatan, Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran, Fizioterapi dan juga Terapi Cara Kerja. Program yang ditawarkan di Puncak Alam ialah program Diploma Pengimejan Perubatan, manakala kampus Bertam terdapat 5 program diploma iaitu Kejururawatan, Teknologi Makmal Perubatan, Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran, Fizioterapi dan juga Diploma Terapi Cara Kerja. Manakala di kampus Samarahan menawarkan program Diploma Kejururawatan dan Diploma Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran. Manakala terdapat 8 program sarjana muda yang ditawarkan di Fakulti Sains Kesihatan, iaitu program Kejururawatan, program Diploma Teknologi Perubatan, Pengimejan Perubatan, Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran, program Fizioterapi, Terapi Cara Kerja, Optometri dan juga Dietetics ya. Kemudian saya akan terangkan secara ringkas fokus kepada program diploma saja supaya anda boleh bayangkan kerjaya masa depan anda. Okey, pertama kita mulakan dengan program kejururawatan. Program kejururawatan kita kena faham jururawat bukan sahaja tugasannya atau berperanan menjaga pesakit. Mereka juga adalah profesional kesihatan yang memantau keadaan pesakit, memberikan rawatan, membantu doktor dalam perawatan, memberi sokongan kepada pesakit dan juga keluarga. Untuk pengetahuan anda semua, peluang kerjaya bagi graduan program ini adalah sangat luas di mana jururawat sangat-sangat diperlukan sama ada di hospital kerajaan dan swasta dan juga mendapat permintaan tinggi di hospital-hospital luar negara seperti di negara-negara Timur Tengah, Singapura, Brunei dan banyak lagi negara.
Seterusnya adalah program makmal perubatan. Kalau doktor ingin tahu sama ada pesakit ada penyakit ataupun tidak, mereka perlu membuat ujian makmal. Di sinilah peranan pegawai makmal perubatan. Mereka akan memainkan peranan penting dalam diagnosis, pemantauan dan rawatan penyakit melalui analisis sampel biologi. Contohnya darah, tisu, air kencing bagi mendapat keputusan ataupun result makmal yang tepat. Ini membolehkan pengesanan awal penyakit dan secara langsung membantu doktor dalam membuat keputusan klinikal yang berasaskan data. Dan program yang ketiga ialah program pengimejan perubatan. Program ini menggunakan teknologi seperti sinar X-ray, CT scan, MRI dan ultrasound untuk menggambarkan struktur dalaman badan, membolehkan pengesanan awal penyakit, rawatan disasarkan dan pengurusan pesakit yang tepat. Kemudian kita pergi kepada program fizioterapi. Ahli pemulihan anggota ataupun fizioterapis membantu pesakit yang mengalami masalah pergerakan. Contohnya pesakit yang mengalami stroke, pesakit kemalangan dan juga yang mengalami kecederaan sukan. Jurupulih anggota memainkan peranan penting dalam melaksanakan program pemulihan untuk mengembalikan fungsi fizikal, mengurangkan kesakitan dan meningkatkan kualiti hidup pesakit. Mereka memberi fokus kepada pemulihan otot, pergerakan dan tahap optimum anggota badan pesakit. Kemudian program terapi cara kerja. Program terapi cara kerja ataupun occupational therapy membantu pesakit menjalankan kehidupan harian. Mereka berperanan penting dalam pemulihan dan meningkatkan keupayaan individu yang mengalami cabaran fizikal, mental atau perkembangan untuk berdikari dalam aktiviti harian seperti penjagaan diri, kerja dan bermain. Ia memberi fokus kepada latihan kefungsian, penyesuaian persekitaran dan menggunakan alat bantuan bagi mencapai kualiti hidup yang optimum. Akhir sekali, bagi program diploma di sains kesihatan adalah program kesihatan dan keselamatan persekitaran di mana mereka berperanan penting dalam melindungi manusia dan alam sekitar dari bahaya fizikal, kimia dan biologi. Ia merangkumi usaha untuk pencegahan, penguatkuasaan dan pengurusan risiko bagi memastikan persekitaran tempat kerja dan awam berada di dalam keadaan sihat dan selamat. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, belajar di Fakulti Sains Kesihatan bukan hanya berada di kelas belajar teori semata-mata. Pelajar juga akan didedahkan dengan latihan klinikal yang bermaksud pelajar akan ke hospital, klinikal, pusat rehabilitasi dan juga makmal kesihatan di mana pelajar akan secara bergila-gila hands-on dengan pesakit sebenar. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga sebelum mereka menjadi profesional sains kesihatan apabila bergraduat. Okay, ini juga merupakan tempat-tempat hospital yang menyediakan penempatan klinikal kepada pelajar Fakulti Sains Kesihatan. Ramai pelajar bertanya kepada saya, kalau saya ambil program ini, senang tak nak dapat kerja? Jawapannya, bidang sains kesihatan sentiasa memerlukan tenaga kerja. Ya. Jadi, graduan Fakulti Kesihatan boleh bekerja di berbagai hospital swasta dan juga hospital awam, hospital public, hospital kerajaan. Ini adalah contoh-contoh hospital-hospital di mana graduan-graduan Fakulti Sains Kesihatan bekerja, ya. Ini merupakan hospital-hospital swasta lah, di mana kami di Fakulti Sains Kesihatan mempunyai hubungan yang sangat baik dengan majikan-majikan. Okay, ini contoh majikan-majikan yang menawarkan pekerjaan kepada pelajar-pelajar bergraduat dengan diploma fizioterapi. Selain daripada dalam negara, pelajar-pelajar di Fakulti Sains Kesihatan juga mendapat permintaan tinggi daripada majikan-majikan di luar negara.
Okey, bagi aktiviti pelajar di FSK, kesemua pelajar adalah bergiat aktif di dalam aktiviti pelajar yang selalunya dianjurkan di bawah persatuan pelajar. Di sini kita lihat setiap program pengajian mereka mempunyai persatuan pelajar sendiri di mana persatuan-persatuan ini adalah aktif dalam menjalankan aktiviti-aktiviti bagi meningkatkan kemahiran komunikasi di kalangan student dan juga kemahiran bekerjasama secara berkumpulan. Ini adalah contoh-contoh aktiviti pelajar di FSK di mana saya ingin highlightkan antara aktiviti pelajar yang kita jalankan sepanjang 2025 dan tahun-tahun sebelumnya ialah program mobiliti pelajar ke luar negara di mana program ini menawarkan pelajar-pelajar sains kesihatan melawat hospital-hospital dan universiti-universiti di luar negara dalam pertukaran pelajar. Di sini pelajar sains kesihatan dapat mempelajari mengenai kesihatan global dan juga mempelajari mengenai sistem kesihatan yang ditawarkan oleh hospital-hospital di luar negara. Oleh itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan saya berharap supaya program-program desain kesihatan ini mendapat uh, satu yang sangat baiklah daripada semua pelajar. Kita kena ingat belajar ada bergraduat dan bekerja di dalam bidang sains kesihatan ini ianya bukanlah setakat pekerjaan semata-mata. Secara tidak langsung kita membantu kehidupan seseorang dan rasa kepuasan yang kita akan alami apabila kita melihat pesakit yang sakit telah sembuh itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Dengan itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ribuan terima kasih.